Ini kesan daripada baja buah ya, kita tembak campur dengan racun serangga, campur racun kulat. Dia kalau tak ada racun serangga, ini kesannya nampak. Ni dia makan dek serangga. Jadi bila makan serangga, dia tak sempurna lah pucuk dia. Kalau tak ada serangga, tengok clear macam ni. Ini pun asalnya dia serangga ni. Bila kita tengok serangga, proses pembungaan dia cukup sempurna ya. Kita nak tengok dia punya saiz besar sebab baru saya harvestnya. Ini dah kira boleh ni, tapi saya tak petik lagi ni, tengok. Ni tanda boleh, dia kalau kita goreng sikit, dia ada kekuningan sikit, dia tak hijau. Macam ni kan. Nampak kuning tak? Ini boleh, tapi hari tu saya petik dah banyak sangat. Hari pertama pun sampai sekarang belum habis. Saya bagi dia peluang untuk besar lagi lah. Tapi memang terbaik lah rasanya sebab dia ada serat, dia macam pasir. Kalau yang lain rasa macam betik kampung lah, dia tak ada serat, makan tak best. Tapi ini bila orang makan dia tanya, ada ke benihnya? Ambil tu bijinya semai lah.